Geng, ini semua feature-features yang ada dalam Canova versi yang paling terbaru. Jom, let's go. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa. Okay, dalam minggu ni kita ada berita terbaik. Cap dah datang mood untuk develop. So sekarang ni Cap dah decide untuk start develop Canova version 1.0.9 dan kita akan rebrandingkan version selepas ini menjadi Canova version 9. Dia lebih senang lah. Lepas ni akan ada update ke apa, senang, kita akan tambah je 9.1, 9.2, 9.3 kan. Macam sekarang ni sebelum Cap nak start untuk develop Canova version 9 yang ada sekarang ni pun risiko MC tak tinggi, even drawdown pun rendah. Ada yang hantar dekat Cap, drawdown dia sebulan tak sampai pun 5%. Dia sampai dah kena pakai mood kamikaze untuk tinggikan drawdown tu. Cap sedia maklum yang kita kurang trade, dan of course version 9 antara kriteria yang Cap akan tekankan adalah banyakkan trade tapi at the same time kita tak sacrifice drawdown ataupun tak tinggikan sangat risiko Canova tu sendiri. Kita tak nak Canova tu jadi MC macam version-version yang sebelum. Tapi at the same time saya tak nak short sendiri. So saya tanya dalam grup, ada beberapa cadangan yang dilemparkan, cadangan yang diberikan oleh kawan-kawan kita dalam grup. Pertama sekali ada yang minta scalping sideways. So masa sideways ada scalping, and it's a good idea. And ada juga yang minta contingency exit plan bila entry belum close tapi news bakal datang. Maksudnya tengah-tengah floating entry kita macam letakkan satu button force close bila ada news nak datang, especially news merah. Contoh macam robot tengah entry kan, tengah ada floating and lagi dalam sejam NFP. So tak nak robot tu lalu NFP, kita nak macam tarik handbrake. So enable kan benda tu. It's a good idea juga. So take profit ada yang minta tinggi sikit. So mungkin selepas ni Cap akan enable semula option untuk take profit. Sebab sekarang take profit tu kita dah hard code, kita tak bagi tukar. Tapi sebabkan banyak yang PM, dia nak tukar-tukar TP tu, okay, dan kita akan enable balik. And of course yang paling banyak orang tanya adalah lebih aggressive generate profit. So sebab sekarang ni saya tengok dah tak ada dah orang pakai merchant, tycoon. Paling kurang pun orang pakai sultan. In fact saya sendiri pun dah start pakai sultan. Sebab yelah dia jarang entry, tapi bila dia entry dia take profit. Actually saya ceritakan seberingkas kenapa robot kita sekarang ni kurang entry. First sebab kita dah lalui badai bulan 1, 2, 3 tu yang sangat teruk. And of course Cap bila kita buat balik, rework balik Canova ni, kita akan letakkan syarat yang ketat, syarat yang sangat ketat. Polisi kita ketat untuk satu-satu entry keluar. Dan sekarang ni sebab tu Cap senyap selama lebih kurang lepas kita launching Canova tu bulan 3, 4, 5, 6 ada 3 bulan. Sebab tu Cap senyap dalam 3 bulan. Sebab bukannya kita suka-suka senyap, kita sedang kumpulkan data. So, selama 3 bulan ni ada beberapa sampel yang Cap dah collect, dan dengan sampel tu lah kita akan pilih sama ada nak bahagian mana yang kita patut kurangkan ataupun kita kendurkan sikit polisi kita tu. Barulah bila kita kendurkan sedikit polisi tu, robot akan ada banyak entry. Kita tak boleh suka-suka je macam okay, tutup filter ni, tutup filter tu. Nanti dia akan menyebabkan ada banyak fake entry ataupun a fake signal. So bila ada fake signal ni, robot akan floating lebih lama. Kita tak nak robot floating lebih lama, sebab floatingnya robot lebih lama maksudnya tak akan ada entry baru selepas tu. So selepas ini dengan adanya agentik-agentik ni kita dah berjaya keluarkan semua data, dan dengan data ni kita akan develop Canova version 9. And saya nak bagi hint dekat awak semua yang mana Canova version 9 ini akan ada 2 enjin. Macam sekarang ni dia ada satu je enjin, iaitu enjin retracement. Okey, selepas ni Canova akan didatangkan dengan enjin breakout. So maksudnya dia patah akan ada entry, dia tak patah balik, dia breakout je terus, dia akan ada entry juga. So sama-sama kita nantikan macam mana Canova version 9 which ada 2 enjin akan beraksi, dan sejauh mana dia boleh tambahkan lagi entry kita. Alright, stay tune. Assalamualaikum. Salut.